Last call. Andre, hati-hati. Tak kosong kat sini. Kakak situ sebab kakak nak ambil. Dah. Sorry, tapi dia tak boleh aja. Bakar. Kejap. Api, just let it go. Just let it go. Jadi macam tadi yang betul. Dia cakap jangan macam tu, nanti dia meletup. ونصر عبده وعز جنده وهدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. Pun suatu keadaan yang merisaukan. Ada yang duduk bersama-sama keluarga di ruang tamu. Kasut mana kasut? Satu. Abang yang baik ye noh. Cik Mijah terkorak lagi. Masa terkorak tu. Belakang lagi. Belakang ni mama. Ya, bersedia lah. 1, 2, 3 tu dah jalan gerak. 1, 2, 3. Okey. Alright, next. Sorry, saya tak profesional. Ya ke? 1, 2. Kita malam betul tak? Kita dah jalan Ni, tadi. 1, 2, 3 jangan gerak. Okey. Satu. Beratur. Yang slow, yang tengah. Hai, Jin. Jin. Hai. Abah ramai raya, Mak Azrai batin, Abah, I love you sarangi. Okey. Okey, kamera sini. Boleh berjalan lah. Tak ada air, tak ada telefon raya dah dapat. Ni mak raya, mak Azrai batin. Umi pun tak ada duit raya, jam raya dah dapat. Oh, macam tu Air. 2, 3. Okey. Wih, tebal nak pergi kat Umi tu. Dah sebut nama. Seorang 3 ke boleh tak? Mak, minta maaf. Mak raya, Mak Azrai batin. Kau minum lah. Kamera personal dulu. Baru nanti bawa kamera ni official. Get. Oh. RM5 je tu. Akak pun ni lagi lama tau. Aku dah siapa. Mak raya, mak batin. Alif mana Alif? Tak tahu tadi. Kenapa orang sebelah sorang sangat? Pergi dulu dah. Bayar. Bayar. Itu ya. Siapa lagi? Dia dengan Andre. Ejanya kita ambil Kak Ina. salam. Doa bagi dia tu. Itu ambil gambar. Ya, moga senantiasa cemerlang. Nah, itu akaun bersama tau. Belajar betul-betul tau. Ada. Ha? Mana ada? Salam dulu. Amin. What? Masalah juga. Alah sini ni tak. Tak gering lagi.
Okey. Benar hafal malam tadi. Berapa hari skrip tu? Saya pantun. Saya pantun. Pantun. Ha? 2, 3, kucing berlari. Okey, ingat tu Miza. Ni. Yang ini special. Lama sikit. Duduk. Cakap selamat hari raya. Apa? Abang-abang. Ha. Maaf zahir batin. Maaf zahir batin. Saya baca. Mikael Miza janji tak buat nakal. Dia jangan tak makan. Ya, dia percaya tu. Dia janji tak nak main phone. Okey? Salam, cium tangan. Cium tangan tu, Cium tangan. peluk atuk. Ada dosa dah balik ha. Ngawan sama je ngawan. Selamat hari raya. Maaf zahir batin. Miza janji. Yang itu dia main biasa. Yang ni bang. Ini kena. Mesti memeh tu. Miza janji tak minta Roblox lagi. Tak. Okey. Anin dia. Saya wan. Oh, dia sayang. Cium tangan. Sana. Cium tangan. Oh, Wan nak. Saya Wan. Tak nampak dah tau. Sorry kat angle layu ni memang tak berani. Nisha, 1, 2. Ya, kita pilih. Okey. Okey. 1, 2, 3. Bagi salam tuan-tuan tu. Awak apa? Min, nanti kita sembang-sembang lagi Min. Aku ada hal ni ya. Tu abang Yen ada. Nak abang Yen tengok. Awak yang mana? Ni. Gambar sini lah. Ha? Rumah Ni kita lawat rumah apa ni? Tok Ngah. Tongah. Tok Ngah. Okey, rumah Tongah. Tapi Tok Ngah dah tak ada. Tongah tak ada. Mak Ngah lah. Cik ada. Oh. Puan ada. Kita kalau ni saya 2 bintang, saya 1 bintang, kita buat 2 bintang. Makan hari ni. Ini rumah siapa ni? You okay? Rumah siapa? Rumah kita panggil musuh. Busu. Busu. Adik-adik. Yang depan. Oh, adik-adik juga. Busu Umi punya belah Umi Yang Wan yang ada yang terbaring dulu dekat katil tu. Ni adik dia. Kenapa? Jom. Assalamualaikum. Abang bilang. Salam cik. Mirza. Ni awak punya kan? Kosong je ke? Tunjuk. Mana? Jom. Mana ayam? Ada pokok tu. Dia sembunyi tu. Dia tengah sembunyi. Tengok. Alah ayam lah. Pergi ambil ayam tu. Tangkap ayam tu. Dia gigit tak? Ha? Tadi masa dia pergi mengatakan cerita Dani, lepas tu ayam gigit. Ya ke? Ya, gigit tangan saya. Jangan macam tu. Berdiri tu tak tahu jatuh. Jatuh siapa jatuh? Miza tu. Miza. Semua. Yang masa kami nangis kan?
Kenapa nangis? Dia buat. Dia buat apa? Saya nak main kurang. Dia nak simpan. Ha? Main game apa? Ha? Buat. Nak ikut? Ijat. Ijat nak main-mainan. Kan? Okey. Lepas tu? Ijat kan? Kakak. Mama. Papa nak. Saya, Papa. Ha? Nak main tu? Okey, jom. Misha ambil main yang kecil tu, jom. Misha main yang ni, yang kecil ni. Okey. Misha duduk. Duduk. Jom duduk tengok abang main yang kecil. Jatuh nanti, Tun. Misha, ada ulat. Mana? Matang apa ni? Cuba tengok ni. Mungkin itu mofa kot. Mofa. Itu ladybird je. Tapi digigit tak? Jangan. Nana satu. Ladybird ni. Ish. Oh, ah. Jadi soalan? Kenapa ayam tak terbang? Ayam boleh terbang lah. Kenapa ayam tak boleh terbang? Sebab apa? Ayam kan kena adik. Lepas tu dia terbang sana lah. Bang. Macam mana? Sebab ayam gemuk. Ada je terus. Kenapa musang? Sana letak gada dalam piti ais. Buang semua barang. Lepas tu masuk gada dalam piti ais. Mana dia? Betul. Saya nak letak jirafah dalam piti ais. Buang gajah, masukkan jirafah. Betul. Okey, macam mana? Okey, semua. Dah tak ada dah. Apa lagi? Okay, semua orang datang. Dekat. Dekat. Gajah apa ke itu? Dekat. Gajah punya. Bersih. Siapa yang datang? Jirafah suara dalam piti ais. Orang tengok. Polis kan. Ni je lah belakang tu RF apa semua tu Sampai kan. mati ni, tak hilang nombor ni. Oh, walau renew pun tak hilang. Tak hilang. Sampai ni. Sampai mati lah. Jawab jawapan yang salah. Itu pasal kalau apa urusan masa IC dalam polis, sebelum polis dapat IC, dapat kad kuasa aja, dia pakai nombor ni aja. Jadi sekarang dah batal lah benda tu kan. Jadi dia kalau tak jumpa dalam IC ni, dia boleh terus ikut ni. Tapi apa kurungan B tu ada masa ke? Bersara. Oh. Maksudnya abang bersara kena ada kurungan, kena buat balik IC lah. Kalau yang masih bertugas dia tak ada B, tulis nombor badan je. Sayang. Ni jalan. Mana nak pergi rumah. Mei rumah siapa Mei? Mana? Mencik Hitam. Rumah Cik Ita. Cik Ita Baba Misha. pelakon tu. Ha? Cik Hitam mana pula? Cik Ita. Baby. Misha. Misha mengajuk. Tengok. Wan. Cepat dek. Apa sini? Ya, mari. Ya. Relung. Rumah Tok Ngali dia kata lepas rumah Wan Hitam. Rumah Tok Ngali. Rumah Tok Ngali dulu. Yang rambut putih tu kan? Ya, rumah Tok Ngali dulu lepas tu baru rumah Mak Cika.
Tengok tu. Angsa. Mana angsa? Angsa ke itik? Angsa. Angsa. Dah besar tu. Angsa tengok tu. Hai, angsa. Kenapa begitu pula? Takut. Angsa. Angsa. Nanti boleh lompat. Ini orang lah. Nanti kalau boleh lompat jangan nak. 5 orang. Sudah. Assalamualaikum. Saya dah nak beraya. Macamnya. Okey, okey. Aku dah. Atuk lah aku buat angah pula. Baru 5 minit. Semua ni atuk kan? Cucu. Masuk dalam. Dia masuk dalam. Masuk dalam. Wah, telefon tu balik. Dia macam bola tanduk. Pergi mana Ahmad? Rumah apa ni? Mawan. Wan. Duduk sini lah. Siapa nak duduk sini? Apa? Mai. Ni Wali Nek Li. Nek Li. Sama lah tu. Ni dia. Mak. Dia mak. Sama Yaya. Mama cakap Mama kita nak pergi mana Mama? Dia nak pergi rumah Cik Esa yang ada kucing. Rumah tu berapa ni? Rumah berapa dah ni? Kelima. 1, 2, 3 4, 5. Ya betul. Okey. Rumah Cina ke sebenarnya? Abu Abdullah Muhammad tu hadir. Oh, dia punya tulisan khat dia tu dahsyat tu. Ni rumah siapa? Ni rumah Mak Lang. Mak sepupu. Kita pergi rumah sepupu Mi. Mak sepupu. Mi. Mak Lang. Mak Lang Kadir. Selalu kita panggil Mak Lang Kadir. Mak Lang Kadir. Kadir yang sekolah. Yang homestay tu? Bukan lah. Ini yang tikam-tikam tu. Dapat hadiah raya. Oh. Ada permainan. Hari ni besar. Kereta. Dah, lagi sekali. Aku pulang. Ni. Kak, pastikan masuk. Pastikan tu. Nak kakak lagi sekali. Okey. Buka. Copet. Kereta ni apa? Apa tulis? Api.
tahu mata dia tak beli je. Aku tahu mata dia tak beli. Yang kena masuk. Lagi sekali. Tak ada lah. Gain duit. Din. Balik masuk dalam kotak. Astaghfirullahaladzim. Yang belakang ni tak tahu. Lambung. Batu belakang. Yang belakang ni mana ni? Ramai peserta terakhir dia. Awak ingat sikit. Lambung. Ni mak siapa ni? Mak yang buka. Tak satu. Mak ai. RM60. Okey, buat tepi. Siapa mak dia orang? Laju telur sikit. Tak nampak. Anak ai. Alah. Baru batu yang nak tau. Tadi. Buka. Dapat apa? Dulu tak pakai spek, jangan pakai spek. Jom. Besar sikit lubang ke? Tak boleh lah. Alah. Sakitlah. Tak apalah, RM5 dia okey lah. Berapa 100? Tak masuk. Satu lagi. Tak masuk. Habis. Kalau tak apa. Cari tahu. Manakah kau gaya ni? Ya. Sekali je Pak. Oh, iya ke? Buka. Dapat Berapa ibu? RM68,000. Berapa? Apa bang? Kosong ke? Kosong. Ada. Dah kosong. Buka elok. Kosong ah? Kau buka daun. Ada. Tengok. Yang sini. Ada. Tengok dapat. Ada tu. Ribuan dapat. Tu, dia termasuk. Mana boleh kosong kan? Ya. Dapat tahu ya. Mystery gift. Misteri. Misteri. Misteri tak apa, jangan dapat isteri. Okey, dapat ni. Terima kasih. Boleh baikkan mak? Habis? Aku dah berapa? Betul mana? Ini bukan misteri. Ini isteri. Weh, tak pula buka lagi. Kalau masuk dua, ambil gol. Kau Umar nampak. Kau Umar nampak. Ada. Mana sia-sia lah aku beli babi tadi. Kalau tahu tak adalah aku yang buka api semalam. Tak, kau tanya. Tahu. Tengok orang pakai hat. Okey, tak apa. Sama mama. Misha. Ada nak cuba tu. Misha baling. Satu lagi. Misha dekat sikit lah. Tak masuk juga. Alah, apa? Pop. Oh, masing-masing dengan Apa pop? Toys.
Baru tukar pula. Oh my god. Boleh nanti boleh tukar. Tukar dengan beg. Hamper, hamper. Jap, ada orang tarik. Ada orang yang semua yang ni lah. Hamper, hamper. Alamak. Tak boleh. Bagi maklum. Bagi maklum ni ya, bagi maklum. Bagi maklum ya. Satu tu balik ke main beg dan buat lagi. Ini memang hari tahun ni ramai. Tahun depan tak ada. Malas ke? Rumah Tok Uban. Tok Uban. Rumah last ke ada lagi? Nombor 2 last. Nombor 2. Last kali? Last kali homestay tu. Homestay. Ya, siapa nama? Cik Shima. Cik Shima. Bola luran jangan tambah lagi pekerjaan. Iya. Rumah mana Mama? Rumah apa Mami? Kawan uncle, nama dia Bakri. Kawan Rumah Pakcik Bakri. Pakcik Bakri. Dulu masa kecil-kecil Umi pun main-main dengan dia juga berasa kat kampung lama. Wah, sejarah dia tu. Rumah Pakcik Bakri. Pakcik Bakri. Ni first time, tahun lepas tak lagi kan? Tak, ini betul. Dia baru rumah ni baru siap. Oh. Rumah ni baru siap. Baru nak duduk dulu duduk Kuala Lumpur. Dia dah tunggu tu orang dah datang. Assalamualaikum. Apa tu tengah? Ha? Tengah tak nampak. Apa? Kita akhir ke? Ni yang tak akhir. Betul-betul tak akhir. Kat mana? Mana kita nak apa ni? Alamak, I tahu lebih ni tu. Sebab ini kena storage lah. Katanya Google ada Google. Bagi so WhatsApp location je lah. WhatsApp je. Ha? Lah. Kata dia lah. Nama tempat dia apa? Dia nak jumpa siapa? Google Map lah, Google Map. Tu open with Google Map lah. Tu sana, Google Map. Nak jumpa siapa Mama? Nombor siapa? Rumah Wan Acik. Wan Acik, adik arwah Atuk. Adik arwah Atuk. Jatuh ke? Jatuh ke? Tengok ada banyak kereta ni. Lintas. Kita berjaya juga. Abang Kak tak berjaya kan? Tak strong. Tak strong